Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana sudi singgah di video ini. Dan kepada mereka yang baru datang, selamat datang. Kepada mereka yang telah lama support channel ini, terima kasih kerana sudi datang kembali. So hari ini masih lagi kita bercerita tentang persiapan barang-barang untuk kelahiran baby. Saya ada dua barang kat sini yang saya nak sharekan dengan anda semua. Mungkin mamis yang sedang mencari-cari barang macam saya juga buat persediaan, mungkin ini boleh dijadikan panduan ataupun boleh difikir-fikirkanlah sama ada perlu beli barang ini ataupun perlu mencari barang yang better ataupun yang kurang dan macam mana. So yang pertama kita ada kat sini warmer thermopad, nursing warmer thermopad, iaitu saya rasa untuk orang yang breastfeed ni dia memang memerlukan benda ni, terutamanya kalau di saat-saat ada masalah susu yang mengeras, kemudian breast yang membengkak. So dalam ni, ini benda ni simple je. Dia ada dua pad dalam ni. Dia ada, kita boleh gunakan dia sebagai pad yang sejuk ataupun pad yang panas. Kalau nak pakai dia sebagai pad yang sejuk, bolehlah kita letakkan dalam freezer terlebih dahulu, kemudian kita keluarkan. Tapi tak boleh direct yang sejuk-sejuk daripada freezer tu dengan skin kita. Kita kena alas juga dia dengan something lah supaya dia tak direct contact dengan skin kita. Dan benda yang sama kita boleh gunakan sebagai warmer lah. Warmer ni kita boleh masukkan dia ke dalam air suam ataupun ke dalam microwave. Tapi sebelum kita guna tu, testlah kepanasan tu dengan belakang tangan kita. So ini simple je lah. Saya rasa semua orang pun tahu benda ni kan. Saya je yang tak tahu sebelum ni. Untuk first mom tu mungkin lah kan. Okay, yang kedua kita nak berkenalan dengan Philips Avon. Kali ni saya beli Philips Avon ni untuk sterilizer, sterilizer, dry and store. So saya beli 3 in 1. Dia ada satu lagi yang 4 in 1. Okay, 4 in 1 tu saya tak ingat lah satu lagi function dia apa. Tapi sebab Philips Avon ni harganya agak keras, so saya rasa saya memerlukan sterilize dengan dry je sebenarnya. Jadi saya pilih yang ini. Sesiapa yang ada bajet lebih, duit lebih, bolehlah beli yang ada 4 in 1 tu. So mari kita tengok. Sebenarnya saya suka jenama Philips Avon ni bukan sebab apa. Kalau siapa yang dah ikut saya, banyak barang saya guna yang Philips Avon punya jenama sebab dia mesra OKU penglihatan, mesra blind. Sebab dia punya function tu banyak, boleh dikatakan banyak juga. Tetapi cara kita nak menggunakan tu mudah. Okay, macam hari tu saya guna yang warmer, milk warmer dengan meal warmer tu pun mudah. Yang ini pun mudah. Sekejap Dia tutup dia. Tingkat kedua. Ya. Kita biarkan kotak di bawah dulu. Okey. Ini adalah dia punya kalau mesin tu ini macam motor dia lah. Dan kita kena letak air. Airnya letak di sini lebih kurang dalam 100 ml saja, tak perlu banyak-banyak. Kita letak 100 ml dalam ni. Kemudian ini adalah tingkat yang pertama. Okay, kalau kita nak sterilize banyak benda yang berat, kita letak di bawah. Okey, dan kita kena letak benda tu, dia contohnya botol susu, kita kena telungkupkan botol susu tu supaya wap air dari bawah tu boleh naik. Kalau kita tengok dalam ni, dia ada macam lubang-lubang untuk wap air tu naik ke atas. Jadi kita jangan letak dia menegak macam
macam kita botol tu ada susu, kita kena letak terbalik dan buka tutup tu. Dan ini tingkat yang kedua. Tingkat yang kedua ni kita letak barang-barang yang lebih ringan lah. Okay. Oh, dia bertingkat. Dia, ini tapak dia lah. Ini tapak dia. Saya tak nak lah buka semua benda. Okay, tapak dia. Kemudian kita tutup. Untuk kita onkan dia, tu saya kata dia ni mudah. Okay, dia ada satu je tombol dekat sini. Kemudian untuk on dia, kita boleh tekan on, off macam tu. Tapi saya tak gunakan elektrik kan. Dia ada 3 je. Kalau boleh dengar. Okay, kalau kita on, dia dekat dia punya tombol ni, dia ada macam belahan. So kalau belahan tu dekat tengah-tengah, maknanya dia mode auto lah. Dia akan buatlah kerja dia apa yang kita nak buat. Kalau kita dah tekan, kalau kita letak dia di belah kiri ni, apa Kak Syah? Macam ada cloud sikit. Okay. Ini sterilize lah. Okay. So kalau kita nak storekan dia, ini store Kak Syah? Storekan dia, kita letak je dekat belah kanan. So mudah, terutamanya untuk blind. Saya memang ada jumpa ada jenama yang murah sikit daripada ni dan dia ada banyak function. Tapi bagi saya function-function tu macam saya dah ada pemanas susu dan sebagainya. Saya tak perlukan benda tu. Tambahan pula, dia ada terlalu banyak button. Jadi susah untuk saya sebagai blind mummy. Kalau yang banyak button tu ni, saya nak kena braille, nak kena tampal semua pula. Kalau tak ada braille, saya nak kena ingat dan sebagainya. So saya rasa Philips Avon ni lebih mudah lah untuk mamis yang blind. So itu saja untuk hari ni. Kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang dengan persiapan yang lain pula. Terima kasih.